inilah dia Scrambler bawah 11,000 dengan kapasiti enjin 250cc, harga mampu milik bawah 11,000 saja. Korang boleh pakai. Inilah dia Morbidelli T250X. Jom kita tengok muka depan dia guys. Memang handsome gila. Kalau korang tengok dekat sini, atas dan bawah dia ada DRL yang sangat slim. Memang nampak futuristic habis. Dia tak nampak old school punya Scrambler. Tambah lagi lampu projector dia bagi 2 ketul. So yang ini kalau ride tengah malam memang terang gila guys. Okey, bahagian belakang kalau korang tengok dia bagi monoshock. Yang ini korang boleh adjust dia punya preload. And then korang tengoklah lampu belakang dia betapa sharpnya dan sleeknya dia punya design. Okey, untuk sistem brake dia pakai dual channel ABS depan dan belakang. Dia hadir lagi dengan USD 4, so dia dapat bantu handling korang lagi sedap. Nama pun Scrambler. Korang boleh tengok dia bagi apa. Rim spoke guys. Enjin dia berkapasiti 249cc, mampu menghasilkan 24 horsepower dengan 23 Nm of torque. Yang ini dia pakai 6-speed transmission. Okay, reka bentuk motor ni memang sangat menarik. Satu lagi, chassis dia pakai double cradle. So memang yakinlah kalau korang nak main off-road tu. Korang tengok design di tepi ni, exhaust dia dekat sini naik sampai ke belakang. Memang seksi gila tau guys. Okay, kunci dia pakai manual guys. Jom kita tengok meter dia. Meter dia bagi meter full digital, siap dengan color guys. Lengkap dengan semua info. Position dia punya meter ni aku sangat suka sebab dia kedudukan vertical. Dia tak nampak mainstream lah. Extra bahagian kanan dan kiri ni kalau korang tengok dia datang dengan USB Type A. So korang yang tinggi tu memang sangat sesuai pakai motor ni. Korang tengok ground clearance dia memang tinggi gila. Nama pun Scrambler. Tangki dia 11.7 liter. Memang dah cukup besar bagi aku. Dengan berat 154 kg memang manageable, senang korang nak main cilok. Yang berminat guys, jangan lupa tekan button apply now dekat bawah. Kita jumpa dekat next video.